Sambung cerita pengalaman aku join booth di Padang Serai. Pertama sekali, aku rasa booth ni tak kena dengan jiwa aku. Tapi sebab aku ni dikelilingi dengan ramai dealer yang berjaya dapat customer bila diorang join booth. Mak aku pun dealer, mak aku pun join booth, dia pun dapat ramai customer. Jadi aku rasa nak try juga. Event kat Padang Serai ni ialah event kedua yang aku join. Event pertama yang aku join, dia dari pagi sampai petang dan dia buat satu hari je. Tapi event kali ni, dia dari 11 pagi sampai malam. Kemudian buat 5 hari. Dan pengalaman aku join booth kat Padang Serai tu memberi satu konfirmasi yang booth memang tak kena dengan jiwa aku. Bayangkan, okey, kalau nak bagi alasan panas, malam boleh jaga booth juga. Dan malam lebih ramai orang datang event tu. Lepas tu, dealer-dealer yang join booth pun, diorang awesome, diorang ada teamwork. Diorang bagi laluan pada aku bila diorang tahu yang aku tak ada customer lagi. Tapi kalau dah tak kena dengan jiwa, dalam situasi yang saling mendukung tu, aku tetap tak dapat customer. Aku dah dapat apa yang aku nak, dah confirm dah. Memang benda ni aku takkan join lagi lepas ni. Aku ubah go to strategi aku. Aku akan teruskan buat konten, aku akan menulis. Sekarang ni aku menulis sikit-sikit dulu, nanti aku akan combinekan dan aku akan jadikan buku. Aku rasa tu go to strategi aku untuk dapatkan customer. Mungkin bila dah lama sikit, baru aku join booth balik. Jadi bagi aku, setiap orang ada cara yang berbeza. Jadi aku akan buat dengan cara aku dulu lah. Aku memang dari dulu percaya dengan content marketing, jadi aku buat content marketing. Booth ni dia guerrilla marketing kan, tak kena dengan jiwa aku. Itulah pengalaman aku, apa yang aku dapat bila aku join event dekat Padang Serai. Nanti aku share lagi.